Syuaib, Ashraf, Apa, Bi? Abi nak tunjuk something pada korang. Ni, Abi nak tunjuk something pada korang. Cuba masuk punya korang semua sini. Ashraf, cuba ambil semua barang ni, semua mainan ni dalam satu masa. Cuba keluarkan satu-satu. Keluarkan satu lagi. Boleh keluar tangan kan? Okey. Cuba Syuaib ambil semuanya, masukkan ke dalam ni. Ambil semuanya dalam satu masa. Genggam semuanya. Jangan ada dilepas. Keluarkan dari situ. Dah. Jangan dilepas. Cuba keluarkan satu-satu. Nampak kan? Tak ada sangkut tangan kan? Nampak. Cuba perhatikan korang. Kita masukkan semua barang, semua mainan ni ke dalam balap. Kita masukkan, ambil semua, susah nak keluarkan tangan. Tapi kalau kita ambil satu persatu, senang tangan keluar. Dan barang pun, semua mainan ni boleh keluar daripada balap. Boleh faham maksudnya? Begitulah dalam hidup kita ni. Sebenarnya masalah yang kita alami di dunia ni, atau problem-problem apa saja yang kita nampak besar dalam dunia ni, sebenarnya ia bukan kerana kejahatan orang luar pada kita. Jadi semua problem yang kita alami di dunia, semua masalah yang kita alami di dunia, tak semestinya ada orang jahat yang kacau kita. Tapi kerana apa? Kerana tamaknya kita akan dunia. Kerana kita nak ambil semua dalam satu masa. Sementara khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita nak ambil semua dunia ini, tamak dengan dunia, semua urusan kita nak settlekan dalam satu masa. Itu yang membuat kita sukar dalam hidup ni. Cubalah kalau kita ambil apa yang terdaya, satu, semuanya settle, dan hidup pun tak jadi berat. Boleh faham semua korang? Faham, Abi?